Viral geng. Strike geng. Okey geng, Assalamualaikum dan selamat petang. So, bertemu lagi dengan aku Wimpy Fishing. Macam biasa geng, kita nak review satu barang geng, iaitu jinghead jinghead yang tengah viral sekarang. So, korang tengok macam mana apa yang viral sangat dengan jinghead ni geng. Let's go. Okey geng, ni yang dikatakan viral sangat sekarang ni je geng, jinghead 25 gram geng. Jinghead ni tengah viral sekarang So bagi korang yang berkenaan dengan jinghead ni, korang cepat-cepat tekan beg kuning yang aku sediakan kat bawah geng. Tanpa melengahkan masa, jom kita tengok kenapa dia boleh viral sangat sampai aku pun terbeli juga benda ni geng. Jom. Aku telah pun pasang kat ni geng, aku telah pasang tadi geng, yang ni. Okey. Yang istimewa dia ni, kau tengok ni. Apa? Okey. Ni dia geng, yang istimewa dia. Macam ni aku terbeli pula. Aku beli juga ada kesempatan dari kat sini. Sorry suara agak raw sikit hari ni. Alamat tercangkut. Okey, ni geng. Kau tengok. Kau tengok geng. Ada mata dia geng. Mata yang kejam ni. Kau tengok. Di sebalik bulu-bulu dia ni geng. Dia ada tercangkuk satu lagi hook kat belakang ni. Korang tak nampak tak? Macam ni memang tak nampak ni baru nampak geng. Ni. Aku ambil dulu geng. Ada satu lagi single hook kat belakang ni. Kau tengok. Ni dia. Single hook geng. Yang terpacak kat belakang ni. Nampak? Nampak geng? Comel lagi geng. Ni dia geng. Jom, let's go. Kita cuba geng. Tengok jadi tak jadi, viral tak viral. Ni aku nak buktikan, tengok macam mana Jom kita cuba kat parit-parit ni geng. Kat parit je geng, tak payah bagi jauh, parit je. Bismillah. Kita tengok apa dia kat parit ni. Kita cuba Bismillahirrahmanirrahim. Strike geng. Alamak. Patutlah viral geng. Strike geng. Bapak tarpon geng. Bapak tarpon. Alhamdulillah. Ni dia geng. Ni yang viral sangat padahal. Ni dia geng. Bapak bulan ni geng. Tengok geng. Mencangkuk geng. Mencangkuk geng. Ni tengok. Allah. Sabar. Kalau spesies bulan ni memang macam ni geng. Tak boleh bawa bincang geng. Memang tak boleh bawa bincang. Allah. Berdarah-darah. Sabar kejap ya geng. Kejap lagi aku tunjuk ni dia geng. Ni dia, tengok. Hook dia mencangkuk elok. Ni geng. Okey, kita cuba lagi. Masih menggunakan jinghead killer ni
Alhamdulillah. Ni dia, geng. Tali bulan, geng. Sekarang siakap. Siakap pun tak tahan tengok ni, geng. Ni, geng. Kau tengok ke dalam tu. Geng. Patutlah viral sangat. Patutlah viral sangat, geng. Rupanya ni rahsia yang sebenar, So, korang tunggu apa lagi, geng? Tunggu apa lagi, geng? Cepat break sekarang, geng. Sementara stok masih ada. Alamak. Okay. Bismillah. Pandang pun on, geng. Kau tengok. Sabar. Korang tengok gila tak gila, geng. Pandang pun kena, oi. Pandang pun kena, Pandang kita rilis. Pandang pun on ni, geng. So memang gila. Setakat ni 3 spesies kita dah dapat. Padu mantap. Alamak, oi. Strike siakap. Memang gila, tengok. Menjangkuk, geng. Ni dia. Patutlah viral sangat. Tak boleh jatuh. Terus kena makan ikan ni. Terus kena sambut. Jatuh je terus sambut. Tengok. Depan kena, belakang pun kena. Mana nak lepas? Mantap. Tekan beg kuning, geng.
Right. Oh. Makan dalam, geng, makan dalam. Yang ni parah. Makan dalam. Harap selamat ni. Allah. Makan dalam, geng. Tetap makan juga. Kukurek dulu. Okey, geng. Nampaknya video aku sampai kat sini saja pada petang ni, geng. So, amat meriah lah. Kita telah pun menggunakan ni, geng. Antara jinghead yang tengah viral sekarang ni. Okey, memang padu lah. So, aku harap korang enjoy dengan video ni, geng. Ketemu lagi kita di next video akan datang. Sekian daripada aku, Wim Pershing. Assalamualaikum. Bye-bye.